Di tengah dataran luas dan sunyi Mongolia terdapat sebuah tasik yang dikelilingi oleh cerita seram yang menghantui penduduk setempat selama berabad-abad. Tasik ini bukan sekadar tasik biasa. Ia dianggap sebagai tempat tinggal hantu penjaga, roh yang tidak pernah tidur, sentiasa mengawasi perairan misterinya. Nama tasik ini jarang disebut dalam perbualan umum kerana sesetengah percaya bahawa menyebutnya secara langsung boleh membawa malapetaka. Tetapi hari ini kita akan mengungkap misteri penunggu tasik yang mencengkam ini. Tasik terpencil itu dikelilingi oleh gunung ganang yang seolah-olah melindunginya daripada dunia luar. Ia sunyi, dingin dan ketika angin malam bertiup, gemersik ombak kecilnya terdengar seperti bisikan halus yang memanggil seseorang untuk mendekat. Legenda tempatan menyebutkan bahawa beratus-ratus tahun yang lalu, seorang wanita muda telah dibuang ke tasik itu sebagai korban adat purba dan rohnya kini menghantui kawasan itu. Beliau digelar sebagai penunggu tasik, satu entiti yang mencari jiwa manusia untuk membalas dendamnya. Cerita ini diwarisi dari satu generasi ke generasi lain dan setiap penduduk kampung yang tinggal berhampiran meyakini akan kehadirannya. Menurut kisah, wanita itu telah dituduh menyihir dan membawa malapetaka kepada penduduk desa. Dalam ketakutan dan kemarahan, para penduduk menangkapnya dan mengikat batu berat di kakinya sebelum membuangnya ke dalam tasik tersebut. Jeritan terakhirnya tidak pernah hilang sepenuhnya. Mereka bilang bahawa semasa malam tanpa bulan, jeritannya masih boleh terdengar, terpantul di permukaan air tasik yang gelap. Seorang pengembara yang pernah melawat tasik itu memberitahu pengalaman yang tidak dapat dilupakan. Pengembara itu melarikan diri, meninggalkan peralatannya dan bersumpah tidak akan kembali. Bukan hanya satu atau dua laporan seperti ini, penduduk setempat sering berbicara tentang bayangan misteri yang muncul di permukaan tasik pada waktu malam atau bunyi langkah yang datang dari arah tasik walaupun tidak ada sesiapa di sana. Ada yang mengatakan mereka pernah terlihat seorang wanita muda berpakaian putih berjalan perlahan-lahan di tepi tasik sebelum lenyap menjadi kabus. Pada waktu pagi, jejak langkahnya hilang begitu sahaja. Adat juga melarang mandi atau berenang di tasik itu kerana legenda berkata bahawa sesiapa yang menyentuh airnya terlalu lama akan ditarik ke dasar oleh roh penjaga. Kematian misteri beberapa orang pelancong yang tidak menghormati amaran ini semakin menambah kepercayaan terhadap kisah seram tersebut. Penduduk desa sering kali mendesak para pelawat untuk menjauhkan diri dari tasik ini terutamanya pada malam hari. Walaupun cerita ini mungkin terdengar seperti mitos belaka, ada mereka yang percaya bahawa ia lebih daripada sekadar legenda. Seorang ahli paranormal yang pernah mengunjungi tasik itu untuk kajian mendakwa bahawa dia merasa medan energi yang sangat kuat ketika berada berdekatan dengannya. Usaha kami untuk merakam suara tasik itu akhirnya menangkap bunyi seperti desahan panjang diikuti oleh suara tangisan. Ia sangat menyeramkan. Walaupun rakaman itu tidak pernah dikeluarkan secara rasmi, ia menjadi pembahasan di kalangan penyelidik tentang fenomena supernatural di Mongolia. Namun begitu, apa yang membuatkan misteri ini semakin seram adalah bahawa tasik dan persekitarannya kelihatan begitu tenang dan indah dari luar. Air yang jernih, dikelilingi oleh pemandangan semula jadi yang memukau, boleh menipu mereka yang tidak mengetahui kisah gelap di sebaliknya. Ia seakan-akan tasik itu menyembunyikan rahsia ngeri yang hanya muncul apabila malam tiba.